forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar Datuk Abdullah Sani respon tentang isu desakan daripada pemuda UMNO Akar Umbi UMNO yang menyokong Najib supaya menarik sokongan daripada kerajaan. Seperti saya baca sedikit dekat Malaysia Kini, Akar Malgasa UMNO tarik sokongan jadi pembangkang bermaruah. Kita mungkin dengar respon daripada Datuk Abdullah Sani di akhir nanti kat komen macam biasa. Desakan-desakan daripada Akar Umbi lah kononnya. Akar Umbi daripada penyokong-penyokong Datuk Seri Najib kononnya ni yang berkata bahawa tarik keluar. Maksudnya tarik sokongan UMNO ni, BN ni tarik sokongan daripada kerajaan Madani. Kerana isu-isu Datuk Najib ni lah. Kan? Saya minta pandangan lah. Kalau dalam kerajaan pun ini laluan kesukaran yang perlu dilalui, mana mungkin kalau duduk dekat pembangkang dia akan melalui episod yang lebih mudah. Dia seperti mana berlaku hari ini, lagi parah. Lagi parah. Betul. Jadi apa yang dilihat ialah dia melihat seolah-olah dengan menarik sokongan itu maka ni Datuk Najib boleh lepas. Tidak. Emosi tak boleh menyelesaikan masalah. Ya, sebab dia nak bawa surat tu besok, the government of the day. Yalah. The government of the day yang akan bawa. Jadi ataupun selalu berlakunya kedudukan untuk penambahbaikan tu mesti datang daripada kerajaan. Mana mungkin dia boleh datang daripada pembangkang. Cuma saya melihat saat-saat sekarang ni apabila UMNO mengalami sedikit kekecewaan, kesan daripada perbicaraan Seri Najib sebagainya, berlumba-lumba lah Bersatu pun nak pinang, lepas tu PAS pun nak pinang, nak wujudkan Muafakat Nasional balik dan sebagainya. Saya kata takkan nak heret kami ke situ, takkanlah bukan dalam keadaan bersedia. Dia berusaha, Datuk Seri. Ya. Takkanlah dalam saat kesedihan begitu kami mudah lupa. Takkanlah dalam suasana yang sebegitu memang kita sedih, takkanlah kami boleh dipikat dengan sebegitu rupa. Saya tak nampak begitu. Tapi saya yakin Datuk Seri Zahid, pengkhianatan dia tak tolerate. Dia takkan lupa. Penyelesaian hanya bila kononnya kita bila PAS pula membuat megamitan, kenapa tidak kita wujudkan semula Muafakat Nasional. Jadi saya nampak dari situ PAS itu dia anggap 2026 ni tahun malapetaka bagi dia. Jadi dia nak carilah ruang untuk dia nak berpaut. Sebab jadi ni Datuk, secara jujurnya masa hukuman Datuk Najib berlaku, PAS berada dalam kabinet. PAS berada dalam kabinet. Siasatan Mahzai betul dia tak ada. Tapi bila Muhyiddin ambil alih, nak menyiasat dan juga memastikan, kita tak sebutlah apa di antara agreement dan semua, kita tak mau sebutlah. Sebab itu semua dah berlalu dah pun. Jadikan dia sebagai dokumen kecelakaan. Ataupun menyeksa ataupun merancang untuk menjahanamkan seseorang. Itu kita boleh ke tepi. Sekarang ni PAS dalam tu ada. Sekarang kau nak tubuhkan Muafakat Nasional untuk apa? Kalau dia kata kita addendum kita kena pastikan bahawa Najib diberi keampunan. Masa zaman Najib didakwa, dia dihukum, engkau ada dalam tu. Menteri Undang-Undang. Undang-undang Kota Baru. Sekarang pula nak jadi tokoh apa? Nak jadi tokoh konon-konon dia lah pembela Datuk Seri Najib. Saya ni betul-betul dia panggil bukan pengkhianat, dia bukan celaka. Ini dia panggil haram jadah. Sebab dia tahu yang dia dah buat kesalahan tu, dia mengaku pula. Contohnya saya bagi contohlah. Dia kata dalam Dewan, kita nak pastikan bahawa tidak akan ada bagi subsidi ke elektrik akan datang. So rakyat Malaysia kena akul, kena faham, dia betul-betul dia menteri. Itu sekarang pula bila tenaga nasional naikkan dia tarif, kemudian kerajaan angkat handbrake balik, kemudian turun balik. Kita dah kata kita tak benar, tak izinkan. Dulu kau kata kau nak naikkan, sekarang kau tak izin. Itulah munafikan yang berada dalam PAS ni yang akan menjangkit pada UMNO besok. Kalau UMNO combine dengan dia orang, UMNO pula jadi pembohong besok. Sebab mereka melihat bahawa ini ruang. Mereka melihat ini ada ruang kesempatan untuk menggamit hati orang UMNO. Sebab masa saya lah, orang panas. Saya cuba menenangkan keadaan. Saya kata kalau boleh
janganlah bila kita marah kita nak bakar rumah. Ya. Betul. Bukan, kan? Dia benda ni tu kita cakap cara ni lah, cara biar dia orang nampak kita punya ketulusan kita nak bercakap ni. Ya. Sebab menjelang 2026 ni akan berlaku lagi geledakan yang paling meluas, yang paling hebat. Yang pertama kita nak stabilkan politik, dan keduanya kita nak mengketenteramkan mereka dalam kesusutan. Kesusutan ni ada huraian dia, ada cara dia. Jadi apa yang saya nampak ialah bertenang, kemudian buat apa dalam perlembagaan yang benar kan. Dah Agong dia buka awal lagi dekat dia. Ya. Jadi apa masalah apa? Tak, saya lebih ingin tertumpu kepada usaha. Tiba-tiba saja PAS mewujudkan, mesti kita, inilah masanya untuk kita kembali ke muafakat nasional. Saya itu satu, Dato'. Saya cuma hari ini saya marah juga dalam keadaan sedih. Presiden saya begitu, marah juga. Saya seolah takkan kamu nak perlakukan orang UMNO begini, bengongnya apabila nak ayat betul, bengong. Presiden PAS mengatakan sudah sampai masanya orang UMNO ni semua, bukan timbalan naik presiden Datuk Amar. Dia kata masanya sudah sampai orang UMNO menyertai PAS. Dia kata bengong ke pendanya, tiba-tiba 36 juta warga UMNO nak dibawa masuk dalam PAS. Bukan ini saya kata ada macam satu usaha yang kata apa, jari telunjuk lurus, kelingking berkait. Kamu nak kait supaya kita wujudkan muafakat nasional, waktu yang sama warga UMNO nak masuk PAS. Itu. Datuk boleh bagi pandangan, Datuk? Nampak sangat ketidakluarbiasaan. Ketidakluarbiasaan. Ini benda yang pelik, yang mungkin ada dorongan daripada kelompok-kelompok kecil yang memberi peranan untuk mengheret UMNO duduk dalam kancah ini dengan menggunakan isu-isu yang berbangkit seperti Sri Najib. Dan ini dilakukan. Saya tak terperanjat. Dan malah saya tengok Syari, apa nama dia? Syari. Fazli Syari tu. Awal-awal dia waktu kita kena bergabung, kita kena tubuhkan muafakat nasional begitu dengan pemudanya, dengan pemuda ni itu. Saya nampak dia faham tak sejarah tak boleh dipadamkan. Sejarah tak boleh ditutup bangkainya. Apa yang kamu buat sebelum ini, itulah yang akan kamu buat seterusnya. Tapi benarkah kita membolehkan lubang yang sama dipatuk ulang yang sama dua kali? Sekali pengkhianatan akan berlaku pengkhianatan. Akan berlaku. Dan saya tak nampak perkara ini penyelesaian untuk 2026 untuk memertabatkan kedudukan sorry to say this lah, baik UMNO, baik Pakatan Harapan, ini tidak boleh. Sebab sekarang ni Barisan Nasional pun dah nampak pergolakan berlaku dalam MIC dengan MCA ni. Ya. Kan? Nampak sangat dah sekarang ni. Dah begitu pula beraninya mencabar presidennya. Dulu 3 tahun sudah kamu nak fasa Zahid letak jawatan. Ini kamu nak buat lagi seolah-olah macam dia nak target dia menteri ya. Tapi kalau ada 1-2 kursi Datuk Seri, mana maunya nak bagi menteri? Tak boleh. Mana maunya? Tak boleh. Jadi apa yang saya nampak sekarang ni ialah ini yang dia mainkan sentiment ni. Jadi dia bila main emosi UMNO sekarang tengah sedih apa semua tu, dia masuk. Dia bertali arus masuk. Ya. Bertali arus, saya tengok ya Allah. Tapi hati kecil saya bercakap tidak ada ruang bagi mereka. Saya percaya. Saya percaya. Please. So Datuk Datuk melihat bahawa ajakan daripada PAS ni untuk mewujudkan balik muafakat nasional ni tak akan berjaya. Pertama soalan saya. Keduanya, dia berkaitlah soalan ni. Maksudnya, adakah kepimpinan UMNO, terutamanya Datuk Zahid, akan bersetuju dengan tawaran-tawaran yang akan mereka buat ni? Tawaran ni, kalau saya ni Datuk Seri Zahid ni, kita terus jujur je lah. Kalau dia nak jawatan, dah lama dia nak jawatan. Ingat sejarah Datuk Seri Zahid ni, saya pegang sampai hari ni. Dia ditawarkan untuk membubarkan UMNO dan ditarik kes dia 47 kes tu. 87. Total 87 lah, yang kedua 87. Bayangkan dia kata no. Jadi orang berprinsip ni saya tak risau. Saya tak risau. Sebab tu UMNO sekarang ni bersyukur amat kerana punya presiden begitu. Kerana dia tidak terdera dengan tekanan. Dia tahu sekarang ni dia kena serang teruk. Dia tahu pasal kes Datuk Seri Najib. Ada dia melatah. Saya tak nampak dia melatah. Dan dia ketenangan dia tu saya lihat bahawa dia reda. Dia faham bahawa alunan itu akan
mencapai kejayaan apabila kesabaran itu dipegang dan juga kejujuran itu menemani hidupnya. Dan dia juga sendiri dah pergi menghadap agung. Ha. Ha. Dia pergi menghadap agung. Dah menghadap. Lah. Ha. Tapi tu ada desakan-desakan daripada akak umbi lah kononnya. Akak umbi daripada penyokong-penyokong Datuk Seri Najib kononnya ni yang berkata bahawa tarik keluar. Maksudnya tarik sokongan UMNO ni, BN ni tarik sokongan daripada kerajaan Madani. Kerana isu-isu Datuk Najib ni lah. Kan? Saya minta pandangan lah. Kalau dalam kerajaan pun ini laluan kesukaran yang perlu dilalui, mana mungkin kalau duduk dekat pembangkang dia akan melalui episod yang Lebih mudah. dia seperti mana berlaku hari ini, lagi parah. Lagi parah. Betul. Jadi apa yang dilihat ialah dia melihat seolah-olah dengan menarik sokongan itu maka ni Datuk Najib boleh lepas. Tidak. Emosi tak boleh menyelesaikan masalah. Ya, sebab dia nak bawa surat tu besok di Government of the Day. Yalah. Di Government of the Day yang akan bawa. Ya, ya, ya. Jadi ataupun selama berlakunya kedudukan untuk penambahbaikan tu mesti datang daripada kerajaan. Mana mungkin dia boleh datang daripada pembangkang. Cuma saya melihat ni, saat-saat sekarang ni apabila UMNO mengalami sedikit kekecewaan, kesan daripada perbicaraan si Najib sebagainya, berlumba-lumba lah. Bersatu pun nak pinang. Lepas tu PAS pun nak pinang, nak wujudkan muafakat nasional balik dan sebagainya. Saya kata, takkan nak heret kami ke situ. Takkanlah orang dalam saat Dia berusaha, Datuk Seri. Ya, ya. Takkanlah dalam saat kesedihan begitu, kami mudah lupa. Takkanlah dalam suasana yang sebegitu. Memang kita sedih, takkanlah kami boleh dipikat dengan sebegitu rupa. Saya tak nampak begitu. Tapi saya yakin, Datuk Seri Zahid, pengkhianatan dia tak tolerate. Dia takkan lupa pengkhianatan. Dia tidak akan mengizinkan pengkhianatan berulang. Cuma Kali yang tadi saya terfikir satu sajalah. Saya cuma begitulah. Kita bukan nak bersanggah dengan putusan mahkamah. Sebab saya tengok sekarang ni ada timbul 5-6 kenyataan-kenyataan yang tiba-tiba berhubung tentang derma daripada kerajaan negeri Arab Saudi. Daripada Raja derma 26 bilion katanya ada. So saya kata, dalam hati saya lah, kenapa kita tak terfikir apakah mungkin 26 bilion itu wujud, sebab banyak cerita daripada Reuters, SPRM pergi, semua dah pergi ni. Tetapi duit yang hilang dalam YNDP itu jolo. Apakah nak letakkan kesalahan itu? Heret konon isu 26 bilion ini kebetulan mungkin saya terfikir tadi. Mungkin ke makna jolo dengan kuncu-kuncu dia. Sebab itu Amerika pun melakukan tindakan merampas. Ya. Tapi itu 2.6 bilion. Sedangkan yang ini pertikaian di mahkamah 26 bilion juga daripada Raja Arab yang dipulang oleh Najib. Ya, apakah saya nampak ada kemungkinan-kemungkinan yang kalau macam kata ni mahkamah lalunya revisit dari kes sama-sama. Tak tahu pandangan tu macam mana? Saya nampak begini menyelesaikan masalah, tangkap dulu masuk ke mahkamah. Ini masalah sebenarnya saya rasa. Itu cara dia. Tak, sebab saya lihat sebenarnya apabila kenyataan yang dibuat oleh bekas Ketua Polis Negara yang katanya kalau dia kata dia dah dapat red alert lah tentang jolo, tapi tiba-tiba hilang. Itu laporan merah melalui Interpol. Tiba-tiba tak jadi, tak ada. Jadi apakah ada permainan saya nampak dari segi itu. Sebab ini berlaku sebab waktu itu Ketua Polis yang dilantik semula oleh Dr. Mahathir yang dah bercara. Badu. Sebab dia mengatakan bahawa Ahmed Badu. bahawa dia kata pihak polis dah mengenal pasti. Dalam waktu dekat kita akan bawa balik jolo. Tiba-tiba hilang cerita itu. Datuk fikir macam mana, Dok? Akhirnya persoalan yang merumitkan ini perlu ada penyelesaian. Ya. Penyelesaian yang paling efisien ialah bawa jolo masuk balik Itu di yang mahkamah. Itu cara dia. Baru kita dapat clear picture. Tapi sekarang ni mulut-mulut di bawah ni mengatakan kerajaan tak ada tekad itu. Saya tak berani nak ni pasal urusan mereka yang bertanggungjawab. Yalah. Apa yang saya dimaklumkan ada kesungguhan. Memang ada kesungguhan. Tetapi sekarang ni
tahap mana dia punya pencapaian, itu saya tak tahu. Tapi saya yakin dan saya percaya bahawa kesungguhan itu ada dilakukan. Persoalan sekarang ni Hafiz, kalau kau nak dengar dia punya pandangan pakar-pakar, apa nama ni, penguasaan netizen ni, kita semua tak. Betul lah tu. Malam saya baca dia punya statement bila keluar je berita apa nama hukuman tu, saya go through, banyak benar dia punya penyiasat sesendirian, apa nama ni, pendakwa, hakim, macam-macam semua masuk dalam tu. Jadi akan merumitkan pandangan di mana yang betul. Jadi apa yang kita faham, kita ada perlembagaan. Saya punya prinsip gitu tu sendiri. Kita ada perlembagaan, pengalaman saya lalui dengan bos saya, pengalaman itulah yang mengajak arti ketenangan dan macam mana untuk menyelesaikan masalah mengikut perlembagaan. Dan saya melihat juga ini, pertama sekali sekarang ni dah proses. Hari ini telah pun dia buat rayuan bahawa Peguam Datuk Najib telah pun mengukuhkan rayuan untuk ke mahkamah. Addendum, itu untuk addendum tu. Isu addendum ya. Ya, bukan penghakiman belum lagi ya. Belum, YMDB belum. Saya melihat bahawa satu ketika nanti pasti ada ruang untuk revisi. Saya yakin apa-apa pembicaraan pun kan ada ruang untuk kita menilai semula penghakiman, pertuduhan dan sebagainya. Sebab keraguan-keraguan kita itulah macam Jasmine Low, hakim-hakim yang membicarakan tentang Nik Faizal, tentang Jolo, tentang kes Hitan. Saya melihat perkembangan itu, tiba-tiba mereka semua ini dijadikan sebagai crown witness ataupun saksi bagi pihak pendakwa raya. Sedangkan mereka juga orang yang dinamakan menerima habuan daripada Jolo dan sebagainya. Jadi saya rasa akan sampai waktunya kalau kita bertenang, kita berada dalam kerajaan, kita minta supaya benda ini direvisi. Dalam kerajaan itu yang mempunyai kuasa untuk kalau kita tak berada dalam kerajaan, macam mana nak buat revisi? Dalaman. Itu pandangan saya. Macam mana tu? Ya, betul, saya setuju sangat. Dan saya lebih menjurus kepada ada ruang. Saya kata spotlight tadi, saya ulang balik. Ada tahun 2026 ada spotlight untuk Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib. Datuk yakin Yakin sangat. Fiz? Kita saya baca detail lagi dekat macam ini. Ketua Pemuda UMNO Agha Dr. Akmal Saleh secara terbuka menggesa parti itu menarik sokongan daripada kerajaan pimpinan Perdana Menteri hari ini dengan menyatakan lebih baik UMNO menjadi pembangkang yang bermaruah daripada terus dihina. Dalam hantaran di Facebook, ada melima itu mempersoalkan sebab UMNO masih kekal menyokong kerajaan ini sambil menyuarakan kemarahan terhadap apa yang disifatkan sebagai penghinaan daripada pemimpin PH. Tuan-tuan terus support channel Hang Duk Mana. Jumpa lagi. Assalamualaikum.